Okey geng, kita ada sebuah Wevenet. Wevenet ni masalah isu dia macam mana? Isu dia sekarang ni van ni masalah dia bunyi waktu kita tekan kelas. Kalau anda kata tak tekan kelas, dia tak bunyi. Bila tekan kelas bunyi kuat, preng. Dah ibarat macam kelas loceng dah. Tapi bukan kelas loceng ni, standard. Saya buka dia punya kelas pelik, tengok dia dalam keadaan baru lagi ni. Mungkin dulu dah pernah tukar ke apa ni. Kelas pun baru lagi, spesial kelas pun baru lagi. Dia punya kelas kawal lah, baru lagi ni. Yang ni kita pakai balik. Cuma isu dia puncanya sebenar, ni saya dah basuh dah siap. Sebab asal masalah dia liki penuh dalam ni. Ni kesan-kesan minyak dalam ni ada lagi ni. Yang asal dia penuh minyak ni. Dalam ni banjir penuh minyak. Yang tu tak ada masalah. Yang tu isu tu kita akan tukar OC je lah. OC dengan dia punya O-ring ni lah. Sebab yang ni kerah dah ni, dia ada dalam dekat dia punya housing ni, dia ada OC dengan O-ring ni. Yang tu tak ada masalah. Isu tu banjir tu kita tukar ni, tu settle. Cuma yang masalah yang saya bagi tahu tu masalah bunyi. Punca, kita nak cari punca masalah bunyi daripada mana. Ni dua bearing kelas, yang ni baru, yang ni yang lama. Punca bearing kelas dia sepatutnya kalau ikutkan pasang lah. Saya bukan nak ajar, cuma nak bagi tahu sepatut pasang dia. Yang ni dia akan duduk macam ni dalam ni. Dalam ni dia akan duduk macam tu. Duduk macam tu. Masuk ke dalam ni, dia makan ni. Habis dah makan ni. Patut dia akan duduk macam ni, masuk dalam tu macam ni. Duduk macam ni. Lepas tu, dia punya spring dia ni, dia duduk belakang tu. Dapatan ni akan tarik, duduk dalam lubang lock ni. Sepatutlah. Belakang tu duduk. Ni kita akan tarik, duduk dalam lubang lock ni. Tak nak bagi dia punya bearing kelas terkeluar lah. Tadi sebelum masa saya buka, tengok dia punya spring ni bukan duduk dalam lubang lock, duduk keluar. Belakang terus bearing. Bukan duduk, sepatut duduk dalam lubang lock, tapi dah terkeluar duduk belakang ni. Mungkin pasang dulu tak masuk dalam lubang lock. Duduk belakang ni habis. Ni nampak kesamakan bergeser dengan bearing clutch. Lepas tu dia punya spring pun tengok kesamakan ni. Kalau dengar dia punya bearing clutch tengok. Bearing clutch out dah, memang kita tukar bearing clutch barulah. Cuma kelas pelik dengan kelas carbo tu kita pakai balik sebab condition masih baru lagi. Bearing clutch kita tukar baru. Janji kita pasang ikut spek original balik lah. Masuk ni balik, ikut spek original, duduk dalam ni. Dia punya spring ni kena duduk dalam lubang lock ni. Tak boleh duduk belakang ni. Kalau duduk belakang ni, dia akan bergeser dengan bearing. Pakai tak lama jahana balik bearing. Tu je lah masalah isu van ni. Dia masalah dia kalau kita start enjin tak ada masalah. Cuma bila tekan kelas, bunyi kreng, ada benda bergeser. Memang dengar seakan bearing kelas. Sebab puncanya dia tak masuk dalam lubang lock. Habis kita makan. Kita tukar bearing kelas baru.